Assalamualaikum, selamat malam kepada semua yang sedang menonton di TikTok dan juga Instagram Majalah Remaja. Kita baru saja menonton episod kedua Dewi of Tears untuk Dewi Remaja 2025. Episod di mana mereka dicabar skill lakonannya. Kata semua dia pelakon kan? Betul. Ambil kau! Nak sangat! Okey, sebenarnya bila kita buat audition dulu, kalau masih ingat pada bulan Julai atau Ogos dulu, banyak yang hadir ke audition dan memfahamikan bakat lakonan. Betul. Kerana sebenarnya Dewi Remaja bukanlah platform untuk mencari pelakon sahaja. Kita untuk memartabatkan gadis-gadis Malaysia dalam apa-apa platform ataupun bidang yang mereka ingin ceburi. Cuma kebanyakan daripada alumni kita memang bergelar seorang pelakon. Kan? Jadi ramailah yang menayangkan bakat mereka. Saya masih ingat korang punya audition dulu. Oh my god. You berlakon. Ya, saya ingat. You berlakon. Ya, tapi jangan ingat ya. 3 minit tu. You komedi. Ya, komedian. Jadi disebab itulah seawal episod kedua kita sudah pun mencabar mereka untuk mengenengahkan bakat lakonan. Memang tercabar lah. Tercabar. Okey, pada awalnya korang tahu ke tema Dewi of Tears tu diberitahu tak? Tak. On the spot hari the day. Tapi sebelum tu korang masuk kelas kan? Kelas habis dengan Kak Abil. Okey, Semua cerita yang sikit tentang apa yang berlaku di dalam. Tapi Syamil, siapa nak? Okey, Syamil go. Ila lah dah Ila. Ila boleh Ila. Okay, first class tu kita belajar obstacle kan. Obstacle watak macam dalam TV tadi dia bagi tahu macam mana kita bawa dua watak dalam satu emosi. So benda tu Kak Abil memang banyak bagi pengalaman input dari segi lakonan, dari segi emosi tu, mixed feeling tu, macam mana nak fokus kepada satu deliver dialog dalam satu watak. Macam tu. So lagi apa lagi kita orkestra. Macam mana nak fokus orkestra. Intonasi, dialog. Betul. Macam Suhaila sebenarnya dah ada pengalaman dalam bidang lakonan teater ataupun pementasan. Berbeza tak lakonan TV dan juga lakonan teater? Berbeza sangat-sangat. Sebab first ingatkan macam TV ni lakonan dia macam lebih kurang sama dengan sebelum ni pun Ila ada buat juga extra kan. So dah tahulah kamera tu angle macam mana dia nak. Sebab kita kalau teater besar lakonan dia, tak sama macam drama TV kan. Lebih dramatik. Lebih dramatik. Macam lakonan tu macam kita kat sini, kita nak kena audience yang 100 meter jauh daripada kita. Macam mana kita nak lontarkan bagi dia nampak. Macam TV ni, kamera kiri, kanan, depan, belakang. So suara kena jaga. Cara kita bercakap pun kena. Lontaran suara tu, dialog. So lebih natural lagi lah daripada teater tu sendiri. Sebenarnya kan saya terlupa satu benda. Saya nak minta untuk semua perkenalan. Tak apa mana-mana. Saya tahu benda aku lupa. Saya mungkin ke tepi sikit untuk Elisa Ramli pun nampak juga kan. Okey. Saya nak minta untuk semua Dewi, ada 7 orang hari ini, untuk perkenalkan diri kepada penonton kita. Dan ada satu soalan saya nak minta untuk Setiap minggu ada. Of course saya ada. Aku pula soalan ni. Saya nak tanya, sebab ramai yang tanya, apa makanan favourite Dewi masing-masing ni? Kalau nak beli hati, kena belikan apa? Kena beli jiwa lah. Kena beli jiwa. Apa kau makan jiwa tak? Aduh, nak murah pun. Nak makan jiwa kak? Ya, mungkin kita mula dengan Suhaila dulu lah. Okay, hai, saya Suhaila Allen, 24 tahun, berasal dari Nilai Negeri Sembilan. Makanan favourite Suhaila ialah nasi kabul. Nasi kerabu? Nasi kerabu. Wednesday rice. Ya, Wednesday. Wednesday rice. Sorry korang, kita lawak-lawak pukul 11 malam. Stres sangat nanti lah tengok tu. Okay. Hai semua, nama saya Elisa Ramli. Saya 19 tahun dan saya berasal daripada Kuala Lumpur. Dan my favorite food is ghee dosa, pani puri, Indian food. butter chicken, chicken marvel. Banyak punya satu. Indian cuisine memang banyak. Banana leaf. That's my type. She open. She loves. Nasi kandar. Nasi kandar is my favorite. Nasi kerabu je. Okay. Hai, nama saya Elisa Chiu, umur 21 tahun. Okay, makanan favorite Elisa.
the one and only sambal masak petai. Tapi kena bawa over gigi tak lepas makan? Bawa. Saya makan dekat rumah je. Gosok teruslah dekat rumah tu lah. Okay. Hi everybody, I'm Nilia. I'm 23 years old. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. And makanan favourite Nilia is Nilia jauh sikit. Nilia suka pasta. Which one? I'm open to anything. Asalkan dia pasta. Yes. Okay, hai semua. Nama saya Fitri Muzdalifah. Saya berumur 24 tahun dari Ipoh Perak. Makanan favourite Fitri ayam Palembang. Ayam dia baru tak tadi. pernah dengar. Ayam Palembang tak pernah makan. No. Nanti dia masakkan. Dia kan masakkan. Macam goreng. Tak. Saya Dia gepuk. macam sweet store. Dia macam sweet macam tu lah. Oh, dia suka yang sweet-sweet. Okay. Sweet. Okay. Hai. Boleh dek, boleh. Nak kambing. Masakkan mic. Hai semua, nama saya Tia. Saya berumur 25 tahun. Makanan favourite saya makan semua. Tapi saya tak suka benda masam. Semua saya makan, semua saya makan. Asam Jawa tak suka. Tom yum okay, tapi the masam one I don't eat. I just don't like masam people, masam. Tak suka korang. Masam-masam jangan dekat dengan saya. Suara macam ni aku kena minum air asam Jawa. Itu tak apa, itu tak apa, itu dikecualikan lah. Okay, awak. Okay. Hai semua, saya Syamil Alexander, umur 25 tahun, berasal daripada Tuaran, Sabah. Dan makanan favourite saya ialah tahu bergedil. Ayah kan nak cakap Makanan saya. Taklah yang bawah sangat. Oh ada, tapi kalau yang Sabah ada lain lah. Sabah, saya suka Hinata. Nama dia Hinata. Ya. Naruto. Janganlah. Hinata, Hinata atau Hinava. Dia macam kita nanti saya tunjukkan. Sejam pula nanti. Nanti saya akan bawa. Okay, ada dekat KL. Hari tu saya craving. Lepas tu carilah seluruh KL yang orang Sabah ada. I send je dekat rumah walaupun beribu batu. Dia satu tu mi ke? Dia bukan, dia macam ikan ke? Oh bukan. Hinava. cakap rambut ikan. Oh nak mi. Mi apa tu? Solok. Itu mi tuaran. Mi tuaran. Ya, tapi Hinava is traditional food. Nanti I bawa. Bawa tahu. Ya, I beli tau. I tak pandai. I tak pandai. Masam tak? I tak pandai buat. Oh, ya boleh, you boleh. I tak nak kena keracunan. Ni belang. Susah pula. Okay, malam ni kita ada di Dewi Convention Room yang dihangatkan oleh Red One. And specialnya untuk setiap kali kita ada Dewi Convention Room, kita ada juga peraduan soalan terkumpul mingguan di mana kita akan announce lepas ni apa soalannya. Tapi sebelum tu, korang boleh saja ke www.remaja.my/dewi/peraduan untuk membaca semula artikel recap episod kedua. Okay, kita nak cerita sikit pasal episod kedua. Tadi apa yang dikongsikan dengan Abil selain daripada baca intonasi sukaranya kan, korang ada buat juga group challenge. Apa ni? Group challenge tu we have to say a random line yang Kak Abil bagi. Contohnya like for my group, I dengan Charmaine and Elisa, and kita dapat saya benci hidup saya, that line. Lepas tu Saya benci hidup saya. Lepas tu we have to say it, three of us dalam a different emotion each. Charmaine dapat Rasa bersalah. Lepas tu I got bosan, and Elisa dapat Malu I think. confused. Hers was confused. So we have to ikut dia punya orchestra tu tinggi, kita kena buat big emotion. Tapi when she goes down, we have to do it kecil-kecil. Sebab kan acting sometimes kena kecil. Without any movement, right? Ya, without Kita tak boleh goyang. Muka je. Tak boleh nak Bagi goyang. dialog. Tapi I rasa kita punya kompleks lah. Apa rasa bersalah. Kan, bersalah. Macam- Because at Sebetulnya first, you the try first punya. time kita buat is just happy, sad, Ah, angry kan. and angry. That's the Ah. basic Kedepan one. I rasa kompleks sebab macam rasa bersalah. Macam nak tengok kan. Contohnya macam mana? Contohnya macam rasa bersalah macam saya benci hidup saya. Macam tu lah. Bersalah Tapi pun. tak macam tu. Tapi rupanya Body language juga. Tapi muka je dia nak. Lepas tu bila I tanya selepas tu kan, I tanya
Kak Abi, kalau yang saya rasa bersalah tu, saya rasa bersalah pula. Yang orang rasa bersalah, macam mana boleh buat lagi? Lepas tu dia boleh je cakap macam, tapi dia buat jadi. She buat macam cara dia cakap tu, she added macam breathing dia. Macam saya benci mata dia. So she didn't have to, kita orang fokus sangat on dialogue. on Kita dialogue. body movement, nak goyang. Kita nak fokus nak cakap that line, padahal boleh je kita pause. Ya, ada pause, ada macam reading macam tu. Kita pula tak tahu. Banyak belajar lah. Tak pernah berlakon. So that proves that she's a very good actress. She's amazing. Okay. Sebab tu dia jadi juri Dewi Remaja. Betul. Okey, mungkin ada soalan tak daripada penonton? Korang lakonan apa hasil tak? Penonton Dia tanya buat saya. Tak keluar suka lagi. Ada Dewi yang lain. Mana Dewi yang lain? Okey, so setiap minggu kita akan memilih beberapa Dewi saja tak ada di sini. Ada yang mungkin tak dapat komit. Tapi kita memang keep it very intimate supaya semua orang boleh menjawab soalan. Yang hari tu macam ni kan? Semua nak jawab. Almost dah ni. Tak ada chance nak cakap. Betul. Betul. This is good. This is takut. Ada soalan? Lepas tu ada juga yang tanya pasal fruit tadi. Korang makan tak ikan siakap 3 rasa? Makan. Dia kena talapia. Siapa? Sorry. 3 rasa tu I suka yang talapia. Siakap steam limau. Apa? Steam limau. Tak. You kena makan tu dekat zaman-zaman masa sekarang musim hujan. So makan malam dengan si banyak. Kena ulam. Love. Tak pernah makan. Baru fresh goreng kan? Panas-panas. Dia tak reti makan ulam. Siapa? Dia-dua. Sorry guys, I tak makan petai, I tak reti makan ulam. Serius lah petai. I makan petai, I demam. Jadi panas. I tak pernah makan petai. Itu memang orang Ya, okey. Makan tempoyak tak? Soyak makan. Makan tempoyak. I tak suka. Really? Nelisa Soyak suka tempoyak. Sorry to say, Jangan. tempoyak tak sedap weh. Oh, Nelisa Weh, kau- favourite tu. Kau nak kena. Oh my God. I tak reti bukan. I tak reti makan. I tak reti makan. Bila I makan tu macam tapai lagi sedap. Tapi dia tak suka kau masak kan? Masak. Valid. Balik Validation. Okay, so episod kali ni temanya adalah Dewi of Tears. So bila mendapat tahu tema tersebut, tentunya melibatkan air mata kan? Ya. Okay, macam mana korang rasa korang punya connection bersama dengan rakan gandingan korang, which is Dina Alisha, alumni Dewi Remaja 2022, sama batch dengan Tracy Sinetol juga. So dia sekarang bergelar pelakon, especially di TV. So macam mana gandingan korang bersama dengan dia? Sebab 12 orang dia kena berlakon bersama ni. Ya, dia menangis Tak penat mandu dia. kali. Respect. Korang, Dina nangis banyak kali tau. Banyak kali, lebih daripada 12 kali. Sampai pening kepala dia. Lepas nangis tu dia terus baring jap, rehat. Betul. Fitri, macam mana dengan Dina? Cari je dia. Tapi dia sangat bagus. Fitri minta advice dia pun, dia kata macam ni. Dia cakap, first thing of all, you takkan dapat apa perasaan mandu tu. You create your own emotion from your base experience in life. Itu saja. Lepas tu kita pun macam tu je lah. Kenalah buat sendiri. The emotion. Yang I kan, I orang nombor 1 yang buat. Lepas tu, diorang lama kan set up tu. Ada hilang lah I punya perasaan tu. Lepas tu Dina Tersejat dah air mata tu. tersejat. Lepas tu Dina kata, you tinggal jauh dari keluarga kan? Ya. Ya, pandai dia pandai pujuk I punya emotion. Siapa kat sini air mata minta keluar langsung? Ke semua keluar? Semua keluar. Semua keluar. Sebelum tu dia memang tak Ellie keluar. keluar tapi slow sikit. Seharian. And then tiba-tiba macam mana boleh keluar? Masa kat tu kan Dina, I memang tak nangis. Dina datang. Dia, you okay tak? Pak, oi, keluar air mata. Dina, I takut Dina, I tak reti nangis. okay. Tu you nangis. Okay, jom kita cepat buat. You lambat sikit lah. Actually, okay, bila I You ingat macam loading sikit lah air mata you. Actually no. Bila I ingat balik my experience on episode Dewi of Tears, as soon as I duduk with Dina, I dah crying actually. I rasa what I learned from the experience is that to hold my tears. Sebab that time I didn't hold my tears, dia jatuh. So when start shooting, the tears dah kurang. Kering lah. Yes, kering. tapi Dina is so amazing. Dia boleh click dengan all of the Dewis instantly. Very good. Yeah. Untuk cabaran kali ini, mereka sebenarnya perlu melakukan babak daripada drama hit Mandu Bukan Pilihan.
Siapa sini tak pernah tengok drama tu? Oh, dekat TikTok lah. I start tengok once this challenge. Sama, Fitri So barulah. Ya. Sedih tau. Memang sedih lah. So Terus kalau download suka. dia belanja kat situ. Kalau korang yang baru nak tengok kan masa cabaran tersebut, was it hard to really digest apa yang cuba disampaikan? Yes, because it's a heavy topic kan. Heavy topic, so you have to be very emotional. And some people kan you have to, the technique untuk dapat benda tu, you kena macam be the character. And since kita orang baru tahu that challenge and we have to act something as heavy as that, susah nak be in character. So we kena buat character tu diri kita so that we can perform. And the scene tu kan bila start dah kena emotional kan. We had to have tears already. So masa my turn tu, I tak ada tears masa start tu. And Dina ada cakap, I rasa you tak ready. I was like, jangan cakap macam tu. I ready. And then I cakap, what, can we just do it? And I macam on the way, I menangis. And then she was like, okay, can try. Lepas tu, after that baru okay. So she really helped me actually. Dia baik lah. Macam baik. Dina, Love pakai you, pelakon Dina. dia. Talented. Dina bukan director, dia tak pakai pelakon. Jangan Okay, ada soalan tak daripada penonton? Okey ni, diorang nak tanya remaja. Bila nak invite Merkin dan Nadir sebagai juri jemputan? Kenapa kena invite Nadir? Kita kan Dewi remaja. Kita Kita kan jemput Dewi. lah alumni dengan Dewi. Orang ni tunggulah hero remaja untuk dia orang. Bagilah chance kat girls dulu. Boleh? Sabar Walaupun Syamin nak, hold it. One day. Tapi tak apa, ni boleh kan? Behind the scene. Boleh kan? Dia meminta. Dah rapat dah dengan Kak Maya, rasanya boleh tu. Minta lah. Susah betul pada Merkin ya. Nanti setkan, okey? Oh my Alright, pasal dia tanya, siapa awak akan jadi kalau bukan masuk Dewi? Soalan dia. Kita tak salah. Baiklah. Siapa awak? Kalau Dewi tak masuk Dewi, you nak jadi apa? Jadi Maksudnya apa? sekarang saya tengah belajar in degree. Okay. Mungkin selepas degree tu saya still lagi nak mencapai cita-cita sebagai pelakon juga. Nak tak nak juga jadi pelakon. And maybe kalau tak dapat jadi pelakon, tak ada rezeki jadi pensyarah, mengajar orang pelakon. Teacher je lah. Elisa? For me, I think I will just be like how before I went in Dewi. So before this I buat TVC and I buat social media. I think if I tak masuk Dewi Remaja, I will continue to do the same thing, tapi of course try to expand my path on that lah. And also try to expand my path on that. Okay, untuk Elisa Chen. Semua tahu? Okay, sebelum Elisa datang dari remaja, Elisa seorang tour leader yang bekerja dalam travel company. Mungkin Elisa akan buat bisnes dengan kakak. Ya. Kan yang cakap mungkin I kat Guangzhou. Saya di China. Di China. Guilin. Dia baru balik dari Guilin. Okay, for me, I rasa because I macam Ila juga still studying. So I rasa I just akan continue study, continue menari macam biasa I've been doing. Sebab masuk Dewi ni tak unplanned, tapi rezeki ni dia dapat. Betul. Oh, okay. Kalau Fitri sekarang ni, Fitri dah Mana tu? Cuba explain tak aku pula. She dah jadi Awan Dania. saya dah jadi stewardess dah sekarang ni. Tak apa. Just feeling. Just feeling for you. Dekat dalam MLS. Tapi rezeki kat sini. InsyaAllah rezeki kat sini. Okay, macam Tia akan do social media Isaac. Tapi I'm so bored doing social media. So I macam Fitri, I pun dah plan nak jadi pramugari. Airline sama tak? Malaysia Sama, Airlines. sama. Kita memang target Malaysia Airlines sebab baju dia lebih sopan. Dan tak suka pakai seksi korang. Okay. Nak judging. Nak janji. Kenapa Raywan cover dia? Raywan menentuk dia. Okay, Syamin. Okay, Tia tak suka social media, tapi saya suka social media. Mungkin saya akan jadi lawyer juga and teruskan PhD saya. Tapi lepas Dewi pun saya terus PhD juga.
And content creator. Sebab content creator Akak kacik to the core. no, ya. Memang jiwa Yeah. Tapi content creator is a good money machine lah. Ya, kalau korang usaha, ya. Kadang-kadang ada motivation. Maksud I social Untuk media. mereka yang nak macam pendapatan. Maksud Betul. I tak suka social media bukan I tak suka content. Social media in my company is different because you have to handle the Marketing. brand, the marketing. Oh, you don't like marketing. Bukan don't like, I just don't have passion on it. I tak suka duduk depan laptop. Bukan diri you. I suka berjalan, bercakap macam tu. You yang tampil lah. I yang depan kamera. You're talent. Yeah, you're the talent. Okay, kita nak sentuh sikit pasal peraduan bersama Red One di Dewi Coffee Showroom kali ini. So bagi korang yang mungkin minggu lepas kita lepas peluang untuk menyertai pertandingan ini atau peraduan ini, korang boleh saja ke www.remaja.my/dewi/peraduan kerana kita ada artikel recap untuk setiap episod di sana. Okay, so di bawah setiap artikel tu kita ada slot peraduan. Tak ada kat sini, tak ada. Ada slot peraduan di mana korang perlu isi butiran peribadi. Pastikan semua butiran korang sama saja setiap minggu dan juga jawab soalan secara tepat. Dan korang perlu kumpulkan soalan ini ataupun jawab soalan ini daripada minggu pertama sampai ke minggu ke-6. Make sure by minggu ke-6 korang jawab semua soalan dan pada minggu ke-7 nanti masa live kita akan announcekan siapa pemenang kita. Ada 10 orang pemenang. Wow. Seorang pemenang utama akan memenangi telefon pintar. Dan juga barangan eksklusif Red One dan 9 lagi pemenang sekuatan akan memenangi barangan eksklusif Red One. Okay? Eksklusif. Betul. Good luck So, everyone. dekat sini saya nak tunjukkan sikit lah cara kalau mereka yang tak tahu kan. So korang pergi saja www.remaja.my/dewi/peraduan. So ini adalah Microsoft Dewi Remaja yang mana korang selalu berbuat tu kan. So korang pergi saja di atas ni ada butang peraduan. Tekan saja situ dan ada link untuk ke sana. So klik saja di situ. Okay. So simple. So very simple. Yeah. Jadi korang setiap minggu ada 7 hari masa untuk menjawab soalan lah. Dan mereka yang terlepas pulang last week pun boleh jawab juga lagi. Soalan tanya, maksudnya kena kumpul kalau dari minggu 1 ke 6. Jawab saja setiap minggu tu. Sebab mungkin korang yang terlepas peluang untuk menonton episod tu, korang kena tengoklah secara ulangan supaya korang tahu apa jawapan dia. Betul. Okay? Diorang jawab kat mana? Korang jawab dalam website. Website. Ya. Oh, ada tanya tadi. Ada pin. Kita dah pinkan di dalam comment section. Kepada yang tanya. Baik. Boleh. Ada yang tanya mana yang lain, so kita jawab kat sini. Yang lain akan ada minggu depan pula. Ataupun mungkin minggu depan kita akan bawa 12 semua live sekali. Stay tune. Okay. The next one. Yang lain masih ada. Ya. Okay, ada yang tanya, korang lepas habis Dewi Remaja korang buat meet and greet tak? Ada Kalau ada kalau ada permintaan, siapa-siapa yang boleh sponsor kita, DM. DM tepi. Tapi kita memang selalu buat pun meet and greet. Ya ke? Kat mana? Nantikanlah. We always do it for our finalists. Fans I jangan lupa datang ke? Ya. Semua nama fan club tu kat sini. Tak ada fans club. Yang dua Tidak ada. ada. Kerja apa namanya? Fination. Fination. Terkejut. Negara fee. Fination. Korang boleh follow. Kita ada banyak ni kan? Shaman Official. Shaman Official. Raw tadi. Itu memang jiwanya. Shaman Official dalam bracket raw. Tak ada roar. Okay, I nak tanyakan sikit tentang cabaran lakonan tadi. Okay, kita lihat ada yang berjaya absorb the emotion dengan begitu cepat. Contohnya tadi kalau kita tengok Nilia antaranya dan Alisa pun walaupun tidak ada pengalaman berlakon berjaya absorb karakter tersebut. Ada juga yang okay, contoh macam Suhaila tadi. Cuma ditegurnya adalah terlalu besar suara dan karakternya tu perlu sesuaikan dengan TV. Saya rasa tadi Alisa Ramli pun dapat ada komen yang positif juga. Komen positif. Mereka sukakan wajah you di skrin. Ya. Tak ingat dah. Tak ingat dah. Tia, ingat lagi tak komen-komen? Kak Nabila Huda kata, what is this Tia? Dia cakap-cakap dah mengalami mata dah. I know I'm doing bad. Kemarin kata aku ni senang je. But not in crying scene. Sebab tak tanya you. So, pendapat you tentang lakonan dia adakah berbeza sebelum dan selepas cabaran? Berbeza sebab
Tiada menjiwai watak tu. Tapi bila nak on the spot, you akan lagi nervous. You tak akan rasa macam sedih, you akan nervous. So Tia nervous sampai tak keluar air mata. Memang seharian pun tak keluar air mata. I can happy orang dia. So, Dia duduk belakang langsing. ambil food We weh. saw how Dia put in the effort untuk Dia duduk belakang to langsing. the character. Tutup So we lampu saw the dia. effort and it was very very inspiring. Jadi Tia ada cakap juga Nilia banyak membantu Tia. Dari segi apa tu? I lupa tanya apa. Tapi dia tanya Nilia macam nak nangis ni kan. Because that time Tia dengan Nilia, Nilia bagi advice kat Tia. Just fikir apa ni kan? Buat muka. Tak nangis tak muka. So kalau you do the Florence Pugh sad face, lama-lama you akan sedih. Tak payah buruk lah. Nangis buruk. Mana boleh berlakon semua cantik je dia. Tapi awak memang cantik pun. Faiz buat fan club Faiz. Ada orang komen lagi, kalau nak jadi pelakon nanti, nak Syamin bergandingan dengan Han Hakim, and Tia dengan Nadi. Kenapa Han Hakim? Ada Kita kan orang tanya. lain? Okey, Tius, Tiusss. Ada pengguna kita di TikTok. So, dia orang tanya kenapa nak Syamin bergabung dengan Han Hakim and Tia dengan Nadi. Nanti jawab Kita baca kat sini. Kita buat polling. Ya. Nadi tolong Kenapa dia kena tolong awak panggil I. Again dia bukan director. Okay, tadi sewaktu pusingan elimination ada beberapa yang menangis. Sharmin? Saya tak ada nangis. Oh, tak nangis ya? Tak. Tak nangis ke? Ada kan? Hati kental. Ya ke? Tak ada nangis kan? Ingat tak? Saya putih. Tadi betul, tak ada. Saya ada. I nangis sebab Fee keluar. Bukan sebab dia komen I. Dia ada komen I, dia kata Dia nangis kan? tak ada. Dia nangis bukan episod ni. Dia tengok episod Oh, ada teaser dah. Salah episod. Yang berang-berang tu kan. Saksikan kan. Okay. Salah episod. Okay, Feeling dah. Fitri antara yang menangis lah. Kan? Betul. Sewaktu apa tu orang kata banter bersama juri tu. Kenapa? Apa yang membuatkan Fitri mengalir air mata? Pertama sekali soalan Kak Abela, Fitri buat ni untuk apa sebenarnya? Jadi kat situ Fitri pun jawab untuk diri Fitri lah. Sebab tak ada orang lain yang akan buat untuk you. You yang kena buat untuk diri you sendiri. So itu mengingatkan you kepada pengorbanan tu ke? Betul. Sebab bukan senang nak ada sampai tahap kat sini. Betul. 12 tu, ya. 12 Jauh ni dah jauh. Jauh sangat ni. Dari 700 ke 12 dia sangat berbangga lah dengan diri sendiri. Betul. Nak juga puji diri sendiri. Boleh tak? Sila. Boleh. Sila. So Aila cakap lah you bangga dengan dia. I bangga dengan dia. Bangga Tiba ya komen like. Share live please. Thank you. Tadi Elisa pun menangis juga. Cuma Elisa menangis bila dah di belakang. Dah ke belakang. Ya. Kan? Kenapa you mengalir kat air mata? Masa tu menangis sebab nampak kawan-kawan dekat bottom 4. Dia rasa sedih sebab episod 1 Elisa dekat bottom 4. So Elisa boleh rasa apa yang dia rasa. Nervous. Rasa macam tak sampai hati. Kesian. Sebab Elisa nampak semua kawan-kawan dia memang try hard untuk menangis. Yang duduk bawah lantai, duduk dalam toilet, yang tutup lampu, dengar lagu sedih. Macam-macam dia orang buat. Tapi itulah, this is competition. So rasa sedih lah bila tengok kawan-kawan dekat bottom 4. Elisa ada sharekan sebenarnya momen kenapa you boleh cepat menangis adalah kerana pengalaman hidup you sendiri kan? Adakah itu membantu sebenarnya? Sangat-sangat membantu. Actually Elisa seorang yang senang menangis. So bila dapat tahu yang kena bawa watak yang kena menangis, Elisa macam okay, I boleh buat ni. So Elisa fikirlah balik kebelakangan ni perkara apa yang buat Elisa paling sedih. Kehilangan kucing kesayangan Elisa masa tu. Dalam 1 minggu tu 2 kucing Elisa meninggal. Menyedihkan. Oh my god. Sompan. Dia macam adik I. I anggap dia macam adik I, family. Kucing is family.
So macam sedih lah. So bila nak menangis tu, Elisa fikir lah, okay, kucing Elisa nama Mimi. Seorang nama Mimi, seorang nama adik. So, tapi betul tak? Kehilangan kucing tu sedih. seperti kehilangan manusia. Ya, Betul. Perasaan dia sampai dia hilang dia tahu lah. Tak ada kucing, tak boleh Tak ada kucing juga. Takut. Okay. Ada orang tanya, atas kepala saya tu kulit cempedak Orang jangan Siapa cakap macam tu? atas kepala saya tu kulit cempedak. Tunjuk apa tu kulit YouTube? Tolong suruh. Bukan kulit cempedak. Yang warna hijau. Bukan kuih koci, bukan. Komen tu keluar masa Fitri tengah cakap tu tadi. Kita orang kasi dah gelap. Oh, yang tu pas tengah gelap. Ada banyak warna tau. Tadi pagi hijau, mana ada cempedak. Sebab baju dia hijau tadi. Jantan memang suka pakai aksesori kat kepala. Ada Syed tanya, kenapa Alisa Ramli tak ada time promo kat TV hari tu? Cerita sikit dia pergi mana? Dekat Meletup. Cerita sikit dia pergi mana? Dekat Okay. Meletup tak ada, dekat sini pun tak ada kan? Tak ada. Cuba cakap, biar Tuan Badan jawab. Bukan kita Okay. tanya Alisa kat sana. Alright. No. Actually, I already posted about this on my Instagram. Tapi ada lagi tanya sini. Okay, no worries. Sebenarnya I pergi ke China, Guilin, China selama 5 hari. So I missed out on Meletup and Borak sini. Sebenarnya memang sedih sangat. I really wanted to be there. Tapi because the trip dah plan already, so tak boleh nak buat apa-apa. I tried my best untuk adjust tapi tak boleh. So I just supported my friends from China. Lepas tu balik China, I tak sihat. Batuk, sakit tekak semua teruk. So I couldn't join the watch party first episode. So banyak jugalah I missed out. So dah terlerai persoalan sebab ramai kat tanya kenapa Alisa tak ada, Alisa tak ada. Bukan salah Min, bukan salah Min. No guys, I'm so sorry. Tak, mereka konsen kan mereka tak ada. Oh, betul dia cakap, muka Alisa Ramli ni sebiji macam muka Liodra artis Indonesia. Cuba nyanyi sikit. Nyanyi. Sang Dewi. Sang Dewi, alamak. Lagu apa tu? Melissa Bukan. Ada lagi orang komen. Aku suka banget. Best lah Meow Wolf nama dia. Hai Meow Wolf, cakap hai Meow Wolf. Hai Meow Wolf. Best lah Oh Dewi this season suka sangat. Thank you so much. Tim Teya. Thank you so much. Okay lah, I nak cerita sikit pasal bottom 4. Alamak. Okay, so pada episode kali ni bottom 4 kita adalah Charmaine, Marissa, Fitri dan juga Deepa. Okay. So dua orang daripada bottom 4 di sini, itu Charmaine dan juga Fitri. Perasaan bila berada di bawah tu? Kamu dulu? Boleh, you go. Kamu dulu. Charmaine dulu. Oh, perasaan dia macam sedih tapi tak apa macam tu lah. Kenapa? Tak apa sebab I rasa I did my best lah. And then it's okay. I first time tu I first orang yang dipanggil. Lepas tu I stay dekat sana lama. I rasa lama sangat. Diorang set up mungkin 30 minit. Tu lah diorang kata macam, Syamil lamanya. Diorang ingat macam I macam tak boleh nangis ke apa. Tapi I menangis je. Tapi diorang tengah set up banyak-banyak. I punya ni dah kering dah sebenarnya. Ni kena, lepas tu dia ada komen juga pasal bila I nangis tu terkeluar sabak dia. Keluar aksen dia. Kalau cakap macam ni okey je. Macam tak dengar ke? Tak Melayu dia okey guys. Ya, sikit je Melayu dia okey. Dia dah hak mutat dah sebenarnya. Lepas tu disclaimer mutat tu location je. Jangan salah faham. Lepas tu I macam Kamak Adi pun kata dia masuk, dia kata terdengarlah awak punya sahabat macam tak pasal mungkin sebab nangis dia macam yang tu Gila macam mana dia? Okay.
bila cakap muka cantik kan, oh I nak tambah lagi, Suhaila tu cantik betul. Maaf cakap, bila tengok Suhaila teringat dekat Ruh. Who's that? Ruh. Okay, cuba bagi tahulah siapa Ruh tu. Mi tak tahu, dia tak tahu. And then ada yang cakap ni pula, Alisa Ramli macam Ning Baizura juga waktu muda. Kata galak kot. Wanita Imran pun ada kan? Yes. Okey, betul lah Suhaila milik Ruh. Bagi tahulah siapa Ruh ni, kita tak tahu. Siapa tu? Apa nanti buat fan edit Fan edit kita kena cari siapa Ruh. Okey, ada yang tahu mana? Ruh tu Ruhainis babe. Cakaplah Ruhaini. tak sebut. Ruh. Mana kita tahu? Cantik, Suhaila memang cantik. Ya, Ila dia tak pakai makeup pun okey. Iya, She is flawless. Okey, dah. Betul Jangan suka tu. Betul dia cakap. Alhamdulillah. Shermaine, comel lah. Patutlah kita pikat. Ada. Tak ada sepikat Jangan buat. Mana bukti ni? Jangan buat spekulasi. Ni kawan makin. Okey. Teruskan. Alright. Fitri pula bila di bottom 4. Masa dipanggil tu, Fitri sebenarnya tak expect pun benda tu jadi. Tapi hati Fitri kata mungkin dia kata get ready. Dia kata get ready. Sebab hati tu dah ada macam tak apa Fitri, kalau kau dah buat yang terbaik, reda. Lepas tu masa lakonan tu pun sebenarnya Fitri dapat keluarkan air mata tu. Tak adalah lambat sangat pun. Cuma Fitri rasa macam better for me to take another scene. Macam tu. Walaupun sebab keluar air mata tu masa Fitri yang second take tu ni okey dah. Time tu siapa Elisa lepas I kan. Tiba-tiba dah macam okey Elisa ajak tak boleh nak ambil another scene. So Fitri macam okey taklah cerita janji dah buat ceritalah. Tapi perasan tak waktu animation tu selepas kita break kejap sebelum umum bottom 4 cover, muka Fitri memang down. I nampak muka you tak announce bottom 4 pun lagi. Tapi bila dengan komen-komen juri tu muka you terus down. You dah ada macam insting ke? Betul. Fitri macam mana? Fitri punya firasat ni agak kuat. Yang macam get ready. Kalau kau kena panggil ni kau reda lah. Macam tu. Lagipun Fitri ni bukan daripada bidang ni. Dan memang nak ceburi bidang ni bukannya senang. And my forte memang nak fokus on lakonan. So bila dengar tu jadi macam sedih sangat. So proud of you. Kan bagilah Fitri dah buat yang terbaik dah. It's not easy untuk orang yang tak ada basic yang terus dapat karakter macam tu, kena menangis waktu tu juga. But at least you try and air mata you keluar betul-betul waktu tu. Cuma yelah kita kena tunggu moment dan bukan senang sebab kita belum ke tahap profesional tu lagi. But korang semua kan semua bagus. Vote for Fitri guys. Jangan lupa Fitri. Hashtag undi Fitri. Ada orang tanya, Fitri dah tersikit dan siapa pilihan Fitri untuk jadi Dewi? Juara. Siapa pilihan Fitri untuk juara Dewi Remaja? Juara Tia. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Okey. Sebenarnya Fitri macam tak boleh pilih lagi. Awal sangat lagi untuk ni sebab semua ada potential yang hebat-hebat. Tak boleh pilih. Memang tak boleh pilih sekarang. Awal lagi. Pilih best friend kau. Tentu ada banyak orang cakap ni, it's okay Fitri, pergi kelas lakonan, banyakkan kelas lakonan, casting. Fitri did the best. Top 12 is the best dah. Betul kan? Tak senang tau. V-Nation kan? V-Nation. Hashtag tolong editkan V ya nanti. JJ dia. Semua Ya. Yang cantik-cantik tau. Itu buat JJ. Asyik kan benda ni sebenarnya tak keluar TV ataupun keluar digital pun. Tapi ingat tak masa kita punya animation round tu, yang paling kau menangis sebenarnya ada staff kita. Bukan staff je, Kak Abel pun nangis. Tiba-tiba macam apa hal? Ya, tapi staff kita tu tak berhenti nangis. Siapa? Kak Ida.
Kak Ida. Allah, Dia nangis terus. Dia nangis teruk sangat. Setengah jam dia menangis. Non-stop. I tak kenal nama dia waktu tu. So I pergi tepi Fitri. Fitri ni namanya siapa? Wok, dia tengah makan tau. Oh my god. Dia letak nasi dia. So because dia kata Fitri orang yang sangat baik, sangat profesional, sangat memberi kerjasama. Teman borak dia malam-malam kan. Mudahkan kerja dan sebagainya. Okay, I recommend. Alah, ayunya Nilia nampak dia paling sopan dan baik. Betul. Izin. Habis yang enam ni apa? Itulah. Habis yang enam ni apa? Shy ton. Shy juga, tapi ada ton. I nak guna kata remote. Tapi ada tu. Nelia shy. Kita orang ada ton. Okay, bila tanpa Fitri kan di episod seterusnya, ada tak rasa kekosongan tu? Sudahlah. Masa kita on shoot the next episode, we like Diam je. 11. Dah 11. Semua orang diam je. Tak kira tau. Kira Tama lagi seorang. Because every time bila kita sama kira, kita buat macam counter kan dalam chat. So kira berapa orang? 11 dah 11. Memang 11 lah. Ya betul. Ya korang, I tak nak nangis Kita jawab satu benda kat sini. Ada orang tanya, kan kita boleh tengok Dewi Manja di Astro Go untuk orang yang ada Astro. Dan kalau tak ada Astro boleh tengok di Suka. Dia tanya, kenapa Suka kena bayar pula? Kenapa Suka kena bayar? Kena subscribe. Dia nak masuk toilet pun kena bayar dia ni. Tapi subscription Suka tidaklah. Tidak mahal. RM15. RM5. Untuk tengok satu tu. Kau tak untuk sebulan. Dia satu. Subscribe je, boleh tak semua. Kecuali kalau ada package. Tapi kalau salah jangan marah Suka. Murah lah. Murah kan? So boleh tengok kat Suka. Tapi I rasa tak payah subscribe. I tak subscribe. Dia tak ada subscribe. Online Dia online, bayar online kan? I tak bayar. YouTube. Login saja. Ada ads kan? Ada iklan? Ada iklan. Kalau tak nak bayar boleh, tapi ada iklan. Suka. Full lah bayar. Bayarlah. Kau lagi. Tak bayar Dewi lagi kan. Okey, dia tanya antara semua Dewi. Okey, dia tanya kenapa mana Dewi lain? Dewi lain sebenarnya memang minggu ni kita nak bawa ke 7 orang saja. Tapi since kita rasa semua ramai-ramai ni, mungkin lepas ni kita bawa semua nak ucapkan semua orang ni. Korang rindu Kan, kau rindu. Okey, antara semua ni siapa paling penakut? Penakut. Antara semua ni siapa paling penakut? Teya ke? Saya tak tahu. Yang happy. Dia nak pergi toilet pun dia ajak teman. Dia kuat terkejut. Dia kuat terkejut. So jangan tak wayang dengan Tia. Tia akan Itu yang best. Kau ada reaction. Tia dapat komplain dia orang sebelah. Bising lah kau ni. Bising lah kau ni. Night of Okay. Rights boleh. Jom kita sekali lagi untuk pertandingan kita. Okay, sebelum kita wrap dan juga kita nak bagi something kepada Fitri. Tak ada lah. Ada ke? So kita nak ulang lah semula tentang peraduan bersama Red One sempena Dewi Coffee Room pada hari ini. So korang yang baru saja menonton episod kedua tadi, korang boleh saja menyertai peraduan bersama Red One, di mana korang hanya perlu membaca artikel recap episod kedua di website kami www.remaja.my/dewi/peraduan. Tekan di sana. Dan di sana kita ada 2 artikel recap dah. Artikel pertama dan episod kedua lah. Setiap episod kita ada artikel recap. So di bawah artikel tu ada slot pertandingan, di mana kita berikan satu soalan pada setiap minggu yang korang kena jawab setiap minggu bersama dengan Buti dan Peribadi. Okay, I nak bagi soalan pada minggu ini. Ada jawab meeting dulu. Okay, Soalan episod kedua ya. Alert ya. Dewi manakah yang berada pada kedudukan bottom 4? Dan siapakah yang akhir yang menjadi Dewi pertama yang tersingkir pada musim ini? DM je kita orang kalau nak jawab. Kena tengok siapa buat ni. Pula. Tak, kita nak pastikan diorang tengok ke tidak episod ni. Betul. Dia jangan positif. Okay, saya ulang balik Dewi manakah yang berada pada kedudukan bottom 4? Dan siapakah yang akhir yang menjadi Dewi pertama yang tersingkir pada musim ini? Alright. So korang pergi saja ke website www.remaja.my/dewi. So korang akan jumpa macam ni. Alright, tekan saja peraduan di atas dan dia akan keluar ni link kat situ. Dekat situ dan jawab soalan di bawah. Dan hadiah apa dia boleh menang? Okey, kita mencari 10 orang pemenang. Satu pemenang utama akan memenangi telefon pintar 5G. Dan juga barangan eksklusif Red One. Dan kita mencari 9 orang pemenang Sagati yang akan memenangi barangan eksklusif Red One. Thank you Red One. Thank you Red One.
Hashtag. I'm a loyal Okay. Red user, okay? Oh, really? Masa ada lagi kan, ada orang ni tanya ni baru masuk ni, peminat baru masuk ni. Dia cakap, what make you guys, hi Amin, hi. Boleh tanya Dewi, what makes them stay until this far? Yelah, daripada audition beratus-ratus, hantar video. Apa yang buat kalian bertahan from that process sampai top 40 and then terpilih jadi top 12, bertanding sampai sini. What make you bertahan? Sebab senang. Bukan senang. Question tu kita ke? Dan ada audition sampai pukul 2 pagi semua kan. So what makes you Question tu untuk admin kan? Question tu untuk admin kan korang? Tak lah. boleh tanya Dewi what makes them stay until this far? Nina tak nak jawab ke? Okay, sebab Nina cuba cucuk tadi, Nina jawab. Alamak, saya tak tahu. Saya rasa macam perseverance dalam diri. Kalau you nak benda tu, you datang sini, you masuk Dewi Remaja, nak menang kan? So itu kena jadi goal you lah. Kenapa you masuk, you tak nak buat betul-betul. Translate, what is perseverance? Perseverance is define. Apa perseverance in Malay? 5 markah cepat. Resilience. Perseverance Daya tu tahan. daya tahan diri you. Sebab you masuk, you tahu you nak apa. Kenapa you nak masuk Dewi Remaja kalau you tak nak menang? Semua kat sini yang masuk semua nak menang kan? So if you want to win, you kena buat 100% sentiasa. Dan keputusan tu terpulang pada juri. Yes, as long as you buat your best. Start dari Ila. Macam Ila rasa first yang kena ada adalah niat lah. Nawai tu. Nawai. Dia bawa nawai tu dalam beg korang. Nawai dalam beg. Ada dalam You memang bawa niat ke mana-mana saja. Sebab satu, kalau you tak ada niat, betul. Tapi betul. Kalau niat you datang ke tempat ni just nak main-main, you tak nak capai goal you, memang you akan tu je. Okay, Elisa? What made you stay this far? Since the audition kan, sebenarnya saya tak set any expectation other than just to do the best. Jadi saya rasa my mindset tak ada apa-apa yang negatif that could manifest into my reality. So I just kept on going every stage dari audition. You okay? Nawai tu dia membawakan Keluar nawai tu dia tadi. Saya cakap I bawa nawai tu dalam bag. Ya dah. Sorry. Fokus guys. Dari I masuk the audition room and then I pass the stages and then photo shoot and then habis 3 pagi and then the next and then the call from Kak Putri and then another call, it just kept going. So saya make sure saya just stay open to all the positivity. Alhamdulillah. I recommend go with the flow. being the top 12 people dah best, dah terbaik. Betul. Elisa? Okay, for me, first you kena confident dan jadi diri sendiri. Sebab masa audition tu, I just be myself. Jadi diri sendiri, jangan fake, be real. Lepas tu confident, percaya dengan diri sendiri. Just buat yang terbaik. Kena confident, kena berani. I think paling penting is berani lah. You berani untuk mengejar mimpi. Kalau you belum buat dah, tiba dia bagi lagu. You belum buat dia dah tak percaya kat diri sendiri, macam mana you nak buat kan kalau dia tak berani. Betul. Memang itu. Bawa dalam bag. Bawa dalam bag. Ambil dia sikit. Duduk dekat dalam Dewi Remaja ni memang kena rasa kita hebat. Kita the best. Delusional. I'm the best. Dia kena dulu sikit lah. Dulu is dulu. Dulu Fitri? Ni Lupa. Sikit. Seorang sikit. Sikit je. Untuk teruskan sampai ke walaupun sampai episod 2 tak mudah, tak senang. Tapi sebenarnya macam mana Fitri rasa this sisterhood kan help a lot untuk sampai ke stage ni. Bukan je sisterhood, all the team, all the creativity side, super best. Macam tu, nak dapatkan sampai ke sini tu Fitri bersyukur sangat. Okay, untuk Tia, macam you all tahu. Tak. Sarah. Macam you all tahu, Tia umur 25 tahun. So this is my last year to try. So kalau Tia tak cuba, Tia tak tahu Tia akan dapat. And Tia tak pernah expect untuk dapat. And Tia masuk Dewi Remaja, macam orang lain maybe nak bertanding, macam Tia bukan untuk bertanding, Tia nak merasai pengalaman. Macam tu lah.
Tia bawa nama itu juga. Atas kepala dia. Atas nama itu dia nampak. Bermain kan? Okay, kalau Charmaine what kept me going is for my future self. Because I know what I want to be. I dah settle all the educational background, and after settle semua tu, I want to be who I want to be, which is a celebrity. Hopefully on the way. Hopefully on the way. Hopefully on the right track. Tapi daripada umur 13 lagi memang nak jadi selebriti lah. Selalu cakap kat family macam nanti nak jadi artis dalam TV tu, macam tu. Tapi that's the goal. I want to become an artist, pelakon, celebrity. Lawyer. Okay. For my future self. That's what kept me going. Mungkin seorang kok boleh jawab ni kan. Dia ada orang tanya lagi. Dia baru masuk ke ni. Dia cakap from Zifa, don't you guys feel competitive since semua nak menang? If me, I think I would be feeling down halfway. Tak rasa. Kita orang hanya rasa benda tu bila challenge. Challenge Tapi saja. up to the challenge, kita memang banyak tolong each other. Betul. Just that during time to shoot, then kita orang take our own zone. Tapi sebenarnya kan kalau selain pada episod pertama di mana korang yang bergelut dan lumpur tu, the rest of the challenge are individual challenges. So they are facing the challenge, diorang bertanding dengan diri sendiri. Betul. And first challenge tu kita tak kenal sangat lagi. Betul. Actually, the first challenge tu kenapa buat that for you guys to know each other. To break the bonding, ice. to break the ice. Ada orang tanya kenapa dia orang kena buat semua tu belakang tu kan, tu belakang tu. It's to break the ice. The ice dah break dah. The ice dah break. PTSD tau tengok benda tu. Tiba-tiba I sakit badan. Lumpur dah ada kat kepala. I pijak katak, you know. I geli. I balik rumah tu, I scrub my kaki. Memang time challenge kita orang kompetitif. Tapi outside, I rasa kena ada niat yang baik-baik kat orang. Tak payah macam kompetitif outside pun macam tu. We are macam sisters. We're so friends. Tak perlu macam terbawa-bawa. Just Sebab let nanti go. kita cari balik ni. Cari balik. It's no use untuk Nanti I cari balik video ni. Tapi kita orang okey. Betul. The most important part is that kita compete Healthy. Yeah, itu yang paling penting, healthy competition. Betul. Alright, so to wrap up our Dewi Confession Room malam ini, saya nak minta untuk 6 orang Dewi bagilah sedikit ucapan kepada Fitri. Bagi korang yang tak sempat menonton tadi, Fitri adalah Dewi pertama kita yang meninggalkan musim ini. Dan tak apa, biar mereka ambil, saya dah bagi dah. Phone tu nanti bagi saya, tak ada. Okay, mungkin kita boleh mulakan dengan Charmaine. Apa yang dia nak sampaikan kepada Fitri? Fitri, I nak sampaikan love. Pemain. I nak sampaikan banyak lagi rezeki kat luar. Trust me, this is your stepping stone. And I believe that you can rise above this. Yeah, love. Okay, Tia. Dia tetap tim Tia. Bagi Tia, Fitri, don't be sad. It's a competition. Queen hanyalah satu. Kita princess. Yang kalah tu princess. Bukan kalah, still Dewi, tapi Queen hanyalah satu. So what you have to do is just keep posting on social media like what I do. Setiap malam buat live, semua Dewi-Dewi dah start buat live dah sebab I setiap malam consistently I buat live. Ada selalu nampak dah kat TikTok. Sebab tu kita orang tim Tia. Bukti yang 30 aku. Live. Yang penting jangan rasa sedih lah. Agak sini bi. Ayah. Kita dah tak sedih tau sebenarnya. Jangan rasa sedih, serius. Kita mesti bersama you. Okay. Dia bercakap dengan tim Tia ni. Tia cakap umpama Fitri ke sebelah kau. Tak, nanti Fitri nak tengok balik video ni. Bukan boleh tak? I cakap kat dia dua. Fitri pun sama. Aku kat sini. Bagi Fitri, betul kata Charmaine guna benda ni as
as stepping stone. Just because rezeki kita in this show, like kita dah jadi princess, kita semua dewi. 12 kita sikit dah jadi top 12 dah jadi dewi. So just use this as a stepping stone, as a pengalaman untuk build lagi career you kat luar. You have the exposure. Yes. Yeah. Untuk Fi, jangan nangis. Jangan nangis Okay, okay, jangan Jepi. nangis. My leader. Yeah. Okay, untuk Fi. Tak, saya boleh. Nanti nangis. Thank you, Rewan. Thank you, Rewan. Kan ada. Okay, untuk Fi, jangan putus asa untuk mengejar mimpi. Sebab macam saya cakap, this is not the end. Betul. Jangan ni. Okay? You akan dapat banyak lagi rezeki dekat luar sana walaupun disingkir dalam episod 1. Episod 2, sorry. Ya, awal sangat tu. Oh my god. Nangis. Okay je. Okay je. Okay. Rezeki you dekat luar sana, okay? Thank you. Tengok ni nak Amin kan? Ni nak Amin first episode kan? Third. Awal-awal. Okay. Trust me. Trust lagi rezeki dekat luar. Betul. Okay, kan ada Fination. Fination. Hashtag Team V. Hashtag Team V. Lah, tapi tengoklah momen elimination ni, okay. Okay. Itu sajalah, tak nak cakap banyak-banyak. Dia ada cakap. Ni. Okay, Alison. Fitri, Yeah. you are like a sister to me since the beginning. I rasa like truly Fitri macam my kakak kat Abel Remaja. I'm so proud of you and to me, you made it. Thank you. She made it. Okay. She made Top it. 12 Dewi Remaja. I was there. I was also there. We were there. Okay. Okay, Fitri. Okay, Ila sayang Fitri tau. I sayang. Okay, first percaya rezeki macam kawan-kawan kita cakap, kita tetap akan support each other dekat luar sana. Ini pertandingan, kalah atau menang tu semua adat. Jadi percayalah rezeki lagi luas kat luar sana. Apa-apa pun ikhlas, itulah. Okay, lepas tu ada lagi komen. I love nama itu. Tak apa, yang tersikir pun still boleh dapat Dewi Fifth dari undian kan? Betul. Jangan lupa favorite. Ya, so korang sebenarnya boleh undi tau. Setiap hari korang boleh undi untuk Dewi Favourite di www.remaja.my/dewi/sham/fitri. Setiap hari korang boleh ada 30 undian. Undilah berapa banyak kepada mana-mana Dewi yang korang nak. 30 miliar. Okay. Your favorite guys. Kita baca lah, I tukar baca komen di tepi I komentator tanpa wajah. Okay, Dewi Remaja dah sampai episod 8 ke sebab ada tengok diorang shoot konten dari Dewi episod 8 tak? Diary Dewi berbeza daripada Dewi Remaja utama. Terangkan sikit Diary Dewi tu macam mana? Diary Dewi tu sebenarnya yang fun behind the scene. So pukul bila boleh tengok Diary Dewi? Isnin. Pukul 11 malam. So Diary Dewi Isnin 11 malam di Astrolia, The Astrogo dan Suka. Nanti send invoice Dan episod utama kita hari apa? Jumaat 10 malam. So harap clear user 1822200 Kalau korang tak clear tengok Instagram Majalah Remaja, dia selalu post. Guys can keep up. Sangat tabik dengan Majalah Remaja. Marketing depan dua. Okay, thank you to Ainas. Thank you to Ainas Raya sebab cakap apa tau. Saya akan undi korang semua, okay? Dua undi lah macam tu. Kalau saya kira-kira lah. Seorang 2 undi. She siap kira. Ya, 30 kan? Thank you so much. Okay, jam saya pun dah berbunyi. Alright, so kita nak ucapkan terima kasih kepada semua Dewi yang ada pada hari ini. Terima kasih kepada Ila, Alisa Shu, Nailia, Fitri, Tia dan juga Charmaine kerana sudi bersama kita dalam Dewi Confession Room pada hari ini. Dan jangan lupa untuk terus menonton secara ulangan episod ini. Kita akan bagi info tu dalam poster kita nanti. Dan pada hari esok ada video-video mereka yang akan mewarnai timeline anda. Video air mata mereka. Tengoklah air mata mereka. Jangan kejam dia dekat komen. tak jadi. Jangan kejam. Jangan kejam, bukan kejam. Kejam pun jangan. Okay, last round contest. Tengok macam mana artikel semua sebab lagi kita akan upload semua. Ya, so sebab kita ada artikel episode kedua. So korang hanya perlu ke website www.remaja.my/dewi/peraduan
tekan pada artikel nombor 2 dan baca artikel tu. Di bawah tu ada slot peraduan. Jawab soalan tu dan ujian dengan betul. Dan korang kena stay tune untuk next week juga untuk episod ketiga. Kita ada soalan yang baru. Betul. Jangan lupa jawab. Thank you so much. Jangan lupa jawab soalan. iPhone ya. Ya, so kita nak ucapkan terima kasih kepada Red One kerana menghangatkan Dewi Confession Room pada malam Thank ini. you, Dewi. Sorry. Ada orang lagi. Lagi ke? Macam orang tak berhenti tau. Boleh. Cepat. Sikit. Best. Okay, maknanya semua orang suka tengok lah ni kan. Dia cakap, why do I think like Fitri will still be on the show? Because she still join the catwalk. Nantikan. Ada. Nak ke? Ada plot twist you guys. Ya. Nampak tak dia kat catwalk? Takut tak? Undi masuk. Ya. Itu adalah, sebenarnya itu adalah kelas untuk diorang semua. So hampir setiap minggu kita ada kelas. Betul. So nantikan kelas apa pula lepas ni dengan Dewi. Yes. Sangat beneficial lah untuk kita masuk Dewi ni. Walaupun tu singit-singit tadi ya. Walaupun keras, netizen kata keras bagai batu ke apa. Tak ada siapa pergi pasti dia. Asalkan dah belajar. Asalkan belajar. Kita baru first class. Pukul 12 Erna Wong tanya, tak ngantuk ke korang? Ngantuk ni kerja kita orang. Saya dah minum kopi. Last. Thank you so much. Thank you so much for tuning in ke Dewi Confession Room. Bye korang. Dan nantikan update pada majalah remaja, alright? Jangan lupa jawab soalan. Last one. Screenshot. Okay, korang jangan lupa undi Shaman. Kan ada screen time ni kan? Screenshot. Korang siapa nak screenshot Dewi kita. Screenshot tak undi tiap tiap. Okay. Ada ke? TikTok kena bagus sikit. Frame tak dapat tu. Squeeze. Dapat lagi. Okay, squeeze. Okay. Alright. Okay. 1, 2, 3. Korang screenshot okay? Screenshot semua. Alright, lagi 1, 2, 3. Another post. Okay. Pukul 12 jangan lupa undi Shaman. Masa hari baru kan? Okay. Dan undian. Selamat malam. Bye guys. Bye semua. Red One mau bye kan? Thank you so much. Ada.